Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Erika Natasha binti Mama Azwan. Nombor ID AM2501019117. Ini Azman. Sejak kecil, dia hanya pernah melihat rambutan berwarna merah. Disebabkan itu, Azman percaya dan membuat kesimpulan bahawa semua rambutan di dunia mesti berwarna merah. Suatu hari, kawannya memberi rambutan berwarna kuning. Azman terkejut dan tidak percaya. Dia berkata, tak mungkin, rambutan mestilah warna merah. Azman menolak bukti baharu kerana hanya berpandukan pengalaman lampau. Persoalannya adalah, kenapa Azman yakin semua rambutan mesti merah? Sebenarnya, cara Azman berfikir itu dinamakan logik induktif, iaitu membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian yang terhad. Azman menganggap semua rambutan berwarna merah kerana pengalaman lepas. Tetapi, apabila wujud rambutan kuning, kesimpulannya tidak lagi tepat. Logik induktif tidak menjamin kebenaran mutlak. Jadi, bagaimana saya dapat membimbing Azman untuk berfikir secara logik? Saya membantu Azman berfikir secara logik dengan menunjukkan bukti baharu dan bertanya, adakah semua rambutan di dunia pernah kamu lihat? Dalam logik, apabila bukti baharu muncul, kita perlu menilai semula kepercayaan lama. Kebenaran bukan ditentukan oleh pengalaman semata-mata, tetapi berdasarkan bukti. Kesimpulannya, berfikir secara logik bermakna kita tidak cepat menilai, tetapi meneliti setiap bukti dengan minda terbuka. Kisah Azman mengajar kita bahawa kebenaran boleh berubah apabila hadir pengetahuan baharu. Itulah pentingnya berfikir secara logik dan rasional dalam kehidupan seharian.